Halo guys, macam mana kita tahu company tu best tak? Kalau korang ada kawan kerja dalam kan, itu kabel korang, so korang akan tahu company tu okay tak? Tapi kalau tak ada macam mana? Tak ada kabel, tak ada networking. So untuk saya, biasa saya akan rujuk kepada internet. Saya akan rujuk kepada Glassdoor ataupun JobStreet. Okay, sebagai contoh, ini adalah Glassdoor. Okay, korang boleh tekan company tu, dia akan bagi review lah. Alright, review ni untuk jadi rujukan saja. Okay, it cannot be seen as 100% correct lah. Okay, sebab ini memang individual kan. Okay, contoh kan dia ada empat, ada satu semua ni kan. Okay, dari sini korang boleh nampak lah. So, company tu okay tak? So, dari sini korang boleh dapat satu feedback. Oh, company tu macam mana? Kalau review dia banyak, akan lagi bagus. Maknanya dia lagi tepat lah kan. Tapi kalau tak ada, memang tak boleh. Contoh kan, good exposure, bad benefit. Okay, semua benda inilah. So, ada pros and cons. Ini adalah Glassdoor. Okay, kalau untuk Job Street, korang pun boleh check review dia. Okay, korang pergi company tu saja, lepas tu korang nampak ada review lah. Okay, ada 4, ada 5 semua ni kan. So, ni adalah past employee. Okay, less than 1 year in a row. Okay, good thing, bad thing. So, semua ni kan, korang boleh jadikan dia sebagai rujukan masa korang apply company itu. Itu cara saya dapatkan feedback ataupun dapat review dari company itu. Sama ada syarikat itu toxic tak? Macam itulah kan. So, saya akan check background dia sebelum saya pergi interview. Okey, apa pandangan korang tentang cara korang nak check company tu okey tak? Bagi komen sekian, kau orang komen ke bawah.